Mama. Jom Mami Zun tunjukkan cara nak tuang susu daripada breast pump Ali Z4 Plus. Selepas selesai sesi mengepam, Mama perlu offkan terlebih dahulu motor pump Mama. Kemudian, Mama perlu buka bra Mama dan tundukkan sedikit badan Mama semasa hendak mengeluarkan pump. Ini bagi mengelakkan lebihan susu tertumpah keluar. Sebelum Mama nak tuang susu, pastikan tiada lebihan susu dekat dalam bahagian corong pump. Jika ada, contohnya macam ni, ada lebihan air dalam ni, apa yang Mama boleh buat, Mama perlu onkan motor pump. Kemudian, Mama boleh tingkatkan level dia. Dan pastikan semua air susu masuk ke dalam cup. Kiranya tiada titisan air langsung dalam bahagian corong ni. Kita dah onkan, kita pastikan semua susu betul-betul masuk ke dalam cup ni. Okey. Lepas semua susu dah masuk, kita boleh offkan motor pump. Alright. Kemudian, Mama perlu tanggalkan motor pump. Dan Mama boleh ambil botol ataupun plastik macam ni. Dan Mama letak tangan Mama yang bahagian ni, tapak tangan ni, Mama pegang bahagian cup yang besar ni untuk support. Kemudian, Mama boleh tuang daripada lubang yang ada dekat sini. Mama tuang terus ke dalam botol. Dan Mama boleh juga tekan dekat sini untuk pastikan lebihan-lebihan susu keluar. Dah siap. Happy breastfeeding Mama.